Tanah pusaka datuk nenekku diduduki oleh cucunya tanpa meminta izin dari ayahku dan adik-beradik yang lain. Apa hukumnya? Kalau ikutkan berdosa lah. Sebab apa? Kalau ikutkan tanah pusaka tu dimiliki oleh waris faraid. Waris faraid tu kena jelas dulu siapa. Mungkin adik-beradik, mungkin anak-anak arwah. Mungkin cucu ni pun dia boleh jadi waris faraid. Tapi dia mungkin mengambil bahagian daripada mak atau ayah dia. Maksudnya anak-anak si mati. Tetapi tanah tu ataupun bahagian faraid yang diterima tu hanya sebahagian. Masih ada waris faraid yang lain. Dekat sini sebab tu nak kena tanya ataupun minta izin. Ataupun dia bayar sewa selama yang dia duduk tu. Supaya apa? Tak timbul pertikaian macam ni lah. Kalau tak, sanggup ke dia boleh duduk buat tak tahu je. Tapi memang ada yang sanggup. Baru-baru ni ada juga yang mengadu kat saya. Yang tu memang kena ambil tindakan undang-undang lah. Untuk selesaikan. Sebab kalau nak bincang pun tak boleh. Yang terakhir memang kena ambil tindakan undang-undang. Tapi bila ambil tindakan undang-undang ni, dia akan mengeruhkan keadaan macam mana? Hubungan tu silap-silap boleh macam putus. Tapi itulah sepatutnya yang duduk ni pun dia kena sedar diri juga. Bukanlah kata menumpang, tapi dia kena sedar lah yang dia tengah duduk atas bahagian orang lain sebenarnya.